Jangan pandang rendah pada gold bar 5 gram ini. Walaupun ianya tidak setanding gold bar 50 gram, tapi siapa yang ada gold bar 5 gram ini, ia je sudah pun ada sekurang-kurangnya RM2,500 dalam simpanan. Hampir separuh daripada rakyat Malaysia tiada simpanan walaupun RM1,000. Sebelum anda nak bercerita tentang keburukan emas, sila lihat dahulu simpanan anda. Adakah anda sudah cukup simpanan kecemasan 12 bulan pendapatan? Jika belum, anda boleh letakkan target pertama untuk dapatkan gold bar 5 gram ini. Dengan gold bar 5 gram ini, simpanan cukup untuk anda membeli barangan dapur untuk kegunaan satu keluarga selama sebulan. Jika anda ada 6 keping gold bar 5 gram, anda sudah pastikan keluarga anda tidak kelaparan selama 6 bulan. Untuk dapatkan emas-emas ini, anda boleh pilih kaedah simpanan gap atau Gold Accumulation Program. Simpanan di akaun adalah dalam gram emas, tanpa ada sebarang cas tersembunyi dan tiada komitmen bulanan. Anda hanya perlu konsisten untuk menyimpan sahaja. Anda boleh pilih untuk simpan 1 gram sebulan dan 5 gram ini akan menjadi milik anda dalam masa 5 bulan. Ataupun simpan 0.5 gram sebulan dan 5 gram ini akan menjadi milik anda dalam masa 10 bulan. Simpanan emas adalah simpanan untuk masa hadapan. Bagi yang ingin mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas bersama Pak Big Gold, boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.